Kalau tak pandai, ada ubat. Ubatnya adalah belajar. Tetapi kalau dah malas, tak ada ubat untuk malas. Apa yang saya lihat sekeliling kita sepanjang saya hidup di atas muka bumi ni. Jadi sebenarnya orang-orang yang capai apa yang mereka capai pada hari ini bukan mereka yang semata-mata pandai. Dan ramai yang saya lihat mereka mencapai kejayaan apa yang mereka capai hari ini kerana mereka berusaha tanpa kenal erti putus asa. Jadi kawan-kawan, kalau kita nak capai sesuatu dalam kehidupan kita, sebenarnya setiap orang ada peluang yang sama. Cuma yang membezakan kita adalah adakah kita give up ataupun putus asa dalam perjalanan kita dalam proses untuk kita menuju kejayaan itu. Dia bukan berkisarkan tentang pandai. Sebab pandai kita boleh belajar. Untuk jadi pandai kita boleh belajar. Tapi kita ada sifat malas, tak ada siapa boleh bantu kita. Mungkin dengan hanya bagi rotan, baru kita akan jadi rajin. Mula pada hari ini, kita kena letak dalam mindset bahawa kalau orang lain boleh capai, aku mesti boleh capai. Yang penting, kalau dia pandai, aku tak pandai, so aku kena usaha 5 kali ganda lebih berbanding orang yang lebih pandai. So dapat sesuatu, share video ni supaya lebih ramai orang sedar dan dapat manfaat daripada video ni.